Hello again, good afternoon dan selamat petang everyone. Saya harap kamu semua sihat. So seperti yang kamu boleh nampak sendiri, Sanej Maybank tu sudah komplit dipasang sepenuhnya. Jadi tanpa buang masa lagi everyone, untuk video kali ini kita akan lebih fokuskan untuk melihat progres setakat bulan Oktober di one of the largest mega mall Merdeka 118. Jadi seperti yang kamu semua sudah tahu, Malaysia ni kaya dengan berbagai jenis budaya. Jadi di Malaysia ni ada macam-macam jenis bangsa dan agama everyone. Jadi mana-mana kamu yang first time datang ke Kuala Lumpur dan mahu ke 118 Mall in the future, daripada sini everyone, kalau mahu jalan kaki ke Merdeka 118, dia punya jarak kalau jalan kaki itu tidaklah berapa jauh everyone. Jadi di hadapan kita ni merupakan salah satu tempat yang sering pelancong-pelancong daripada luar negara kunjungi. Dan di sini pun ada tempat makan mie tarik. Jadi yang best daripada sana, orang sambil-sambil boleh menikmati makanan mereka dan boleh melihat keindahan Bandaraya Kuala Lumpur dan bangunan yang tertinggi di Malaysia. Pendapat kamu everyone macam mana? Adakah laluan pejalan kaki yang ada di sekitar sini ni perlu dinaik taraf atau macam mana? So, mungkin in the future Merdeka 118 ni akan bakal menerima ramai pengunjung-pengunjung yang bukan sahaja datang daripada Malaysia tetapi luar negara everyone. Jadi biasanya everyone, apa yang saya perasan, kalau ikut laluan yang paling selamat tu sebenarnya kena ke stesen Merdeka MRT. Tapi biasanya pengunjung-pengunjung yang datang ke sini, dorang selalu ikut laluan shortcut yang ada di depan saya tu lah. Bagi saya boleh juga, tapi kena sentiasa berhati-hati sebab area sini kebanyakan dia punya kereta ni laju lah. Sebelah menyebelah pun ada kenderaan everyone. Jadi always kena be careful. Kalau kamu masih ingat video saya sebelum ni, saya pernah ke area Oxley KLCC. Dan di situ untuk pertama kalinya saya try laluan pejalan kaki yang ada di sana untuk ke Suria KLCC Shopping Mall. Tapi kalau kamu boleh nampak sendiri yang laluan pejalan kaki di hadapan Merdeka 118 ni, dia punya jalan ni bagi saya lebih lebar lah dan lebih cantik. Sebab sebelah menyebelah tu mempunyai landscape yang sangat cantik dan ada tumbuhan-tumbuhan hijau yang segar-segar everyone. So inilah dia everyone, progress setakat bulan Oktober di 118 Mall. So saya boleh rasakan mesti ramai di antara kamu yang mesti sudah tidak sabar dan selalu tertunggu-tunggu shopping mall yang betul-betul terletak di bawah mercu tanda ikonik Malaysia, iaitu Merdeka 118 everyone. Jadi selain gelaran sebagai bangunan kedua tertinggi di dunia, mall ini bukan sekadar pusat membeli belah yang biasa. Kamu boleh nampak sendiri, ia mempunyai reka bentuk desain mall yang sangat futuristik. Jadi bagi saya, rekaan ini dapat menjadikan destinasi gaya hidup moden dengan sentuhan seni bina yang sangat menakjubkan
yang hanya terdapat di Merdeka 118 everyone. Di hadapan kita ni everyone merupakan salah satu laluan entrance untuk ke Park Hyatt Hotel Kuala Lumpur. Jadi selain hotel, apa yang menarik macam yang saya katakan tadi, dia punya reka bentuk luaran sangat futuristic, very satisfying. Kalau kamu ni adalah peminat bangunan-bangunan yang cantik-cantik. Dan tidak kisahlah everyone, sama ada pada waktu pagi atau waktu petang, semasa baru mau sunset, kamu boleh nampak sendiri everyone. Daripada jauh kita boleh nampak kemegahan bangunan ini dengan garis-garis moden yang seakan-akan pantulan cahaya daripada menara 118 ini everyone. Dan yang paling wow everyone, apabila kita masuk suasana dalaman 118 Mall, tapi yang ni baru dia punya pintu entrance lah everyone. Jika dibandingkan dengan interior design di area bahagian lobby Merdeka 118 ni everyone, kamu boleh nampak sendiri kalau reka bentuk di dalam ni pun sudah wow, apalagi kalau yang di dalam nanti kan everyone, mesti interior dia lebih luas, modern dan sangat-sangat mewah. Jadi everyone, salah satu keunikan Merdeka 118 Mall ni, selain terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur, tempat ini everyone sangat-sangat berhampiran dengan kawasan bersejarah, iaitu Stadium Merdeka. Jadi bagi saya, ia adalah gabungan di antara suasana heritage Malaysia dengan gaya hidup urban modern yang hanya terdapat di Merdeka 118. Jadi kalau kamu perasan, pokok yang di hadapan kita ni dorang sudah trim lah sikit. So everyone, itu sahaja sedikit sebanyak perkembangan yang terdapat di sekitar 118 Mall. Jadi saya boleh rasakan pusat membeli bela terbaru yang bakal mengubah pengalaman shopping dan gaya hidup di Kuala Lumpur ni memang sangat mantap everyone. Dan semestinya everyone, tempat ini akan bakal menjadi top global destination yang terbaru di Kuala Lumpur. Dan apabila Mall 118 ni sudah buka nanti everyone, kamu mesti wajib untuk singgah ke sini bila-bila masa kamu datang ke Kuala Lumpur nanti. Di sini nih everyone akan ada event run kan nanti nih.